jangan pandang belakang, jalan je kita cakap kan. So member aku ni pun jalan lah, kita cakap jalan perlahan-lahan, jangan buat benda terkejut kan. So bila dia jalan, kita orang pun tengok lah dekat kawan aku ni kan, jalan-jalan dia pun lintas, slow dia lintas. Bila dia lintas jalan, tiba-tiba benda tu menjelma betul-betul dekat belakang dia. Maksudnya benda ni tadi kan dia dekat seberang jalan, dekat dalam pokok-pokok tu kan. So bila member aku lintas jalan ni, benda tu betul-betul dekat belakang dia. Dia macam hilang, lepas tu menjelma semula dekat belakang kawan aku ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ni adalah video yang part 5 untuk cerita dan juga kisah-kisah seram yang berlaku dekat sekolah aku dululah, sewaktu aku bersekolah di asrama penuh. Aku akan cuba untuk cramkan lah semua kisah-kisah seram dan juga kisah-kisah hantu yang balance lah yang ada sebab ini dah masuk video yang part 5 dah ni. So kalau yang ada yang belum tengok video part 1, part 2, part 3 dengan part 4, mungkin boleh tengok video yang sebelum-sebelum ni dulu. Lepas tu sambung tengok video yang ni. Okey, untuk cerita kali ni, aku masa ni dah masuk tingkatan 3 lah, form 3 Maksudnya cerita-cerita sebelum ni yang mana aku share tu, itu semua masa aku form 1 dan juga form 2 lah. Masa tu aku duduk dekat blok A. So bila aku masuk form 3, macam aku ada cerita dalam video aku yang sebelum ni, form 3 dengan form 5 ni, kita orang ni di-isolate lah. Maksudnya kita diasingkan. Bermakna form 3 duduk satu blok, iaitu blok E. Form 5 duduk satu blok, iaitu blok D. Jadi blok kita orang ni berdepan. Maksudnya kita orang jadi junior lah kepada form 5. Sebab blok A, B, C ni dia jauh sikit lah. Jadi bila kita orang masuk form 3 ni, kita jadi junior semula kepada form 5 lah. Maksudnya form 5 kalau nak minta apa-apa daripada form 1 tu agak jauh, jadi dia akan minta bantuan daripada kita orang yang form 3. So blok E ni, dia dua blok je lah. Blok E dengan blok D ni berdepan. Jadi di antara blok E dengan blok D ni, kita ada parking lot tau. Bukanlah betul-betul depan dom, tapi dekat sebelah sikit lah, dekat tepi sikit tu, kita ada parking lot yang mana untuk cikgu ataupun parents bila datang visit kita orang lah, bila visit student, jadi parents akan parking dekat situ. Okay, so belah belakang pula, belakang blok E ni dia bukit. Ada bukit dan atas bukit tu terletaknya kita orang punya surau sekolah. Jadi masa aku duduk dekat blok E ni, katil aku ni, aku dom bawah lah, E2 So dom bawah, katil aku ni dia membelakangkan koridor. Maknanya yang depan aku, katil depan aku ni, dia membelakangkan bukit surau tadi tu lah. Jadi malam-malam bila aku tidur ni, aku punya view pandang katil depan ni, aku akan nampak di sebalik tingkap diorang tu bukit yang surau tu lah. Manakala budak-budak yang tidur depan aku, maksudnya opposite katil aku ni, dia akan nampak tingkap aku lah. Tingkap aku ni belakang dia koridor. So koridor tempat kita orang jalan untuk naik atas dan sebagainya. Jadi masa aku duduk dekat blok E ni, awal-awal ni tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, macam biasa lah kan, okey je. Cuma tiba-tiba satu hari tu, masa ni bukan dekat dorm lah, masa ni dekat prep. Masa ni prep malam. So masa prep pun kita akan prep dengan budak form kita lah, ataupun budak batch kita. Jadi masa prep malam, tiba-tiba ada 2-3 orang kawan aku ni. 2-3 orang kawan aku ni budak dorm aku lah. Dia orang ni duduk katil berdepan dengan aku. So dia orang panggil aku, lepas tu dia orang cakap, kita orang sebenarnya benda sikit lah nak cakap dengan kau, Alip kan. Tapi kau jangan takut pula. Dan kau jangan ingat kita orang buat-buat cerita kan, nak takutkan kau, sebab ni cerita betul ni. So aku masa tu pun okey, tak apa lah, cerita lah kan, okey je. So aku masa tu nak tengok lah dulu kan apa yang diorang nak cerita kan. So diorang cakap sebenarnya mula-mula salah seorang daripada diorang ni, waktu malam lah, masa ni aku dah tidur. So biasanya aku bila tidur malam ni, aku tak tutup habis lah aku punya langsir dengan tingkap tu, sebab nakkan angin luar juga kan. Sebab kadang-kadang malam-malam ni angin luar tu sejuk. So diorang cakap pada satu malam tu, salah seorang daripada diorang ni bangun untuk pergi ke toilet kan. So bila dia bangun, dia pergi toilet. And then bila dia balik-balik ke katil dia, masa dia nak tidur, dan dia nampak ada macam seorang perempuan, rambut panjang, muka tak berapa jelas lah, muka tak berapa jelas, tapi dia boleh clear lah nampak tu perempuan, sebab kat koridor tu ada lampu kan. So ada seorang perempuan lebih pakai macam ala-ala baju kurung ataupun baju tradisional macam tu, tengah berdiri dekat belakang tingkap aku sambil tengok aku tidur. So masa tu dia dah mula takut lah, sebab of course lah tu bukan manusia kan. Dan dia kata dia terus pandang tempat lain je lah. Dia dah tak tahu nak buat apa. Dia just baring, tutup muka dengan selimut, pandang tempat lain dan tidur. Tapi lepas tu
bukan dia seorang je tau. So kawan yang katil sebelah dia dan juga katil satu lagi, diorang pun cerita benda yang sama. Diorang cakap yang diorang pun sama ada terjaga waktu malam, pergi toilet, and then bila balik ke katil, diorang nampak perempuan yang sama dekat tingkap aku, tengah tengok aku tidur. Masa tu aku agak terkejut lah kan. Aku cakap, korang ni memang betul lah ni, memang bukan tipu So dia cakap bukan tipu, memang betul So aku masa tu pun macam, ish, apa ni kan. Aku masa tu agak tergamam lah sebab yelah, macam aku cakap tadi, masa sepanjang aku duduk dekat blok E tu, aku tak adalah pernah kena apa-apa kan. So dia orang pun tanya dekat aku, dia orang kata, kau malam-malam tidur ataupun masa kau bangun pergi toilet ke apa ke, kau tak ada nampak apa-apa dekat tingkap kau kan. Lepas tu aku cakap lah, tak ada pula. Lepas tu dia orang tanya lah, kau tak ada rasa pelik-pelik ke apa ke. Aku cakap tak ada kan, memang tak ada lah. So masa tu jadi satu misteri lah. Tapi misteri ni akhirnya terungkai pada satu malam tu. Jadi satu malam tu lah, malam biasa lah, normal je. So kita orang ni baru balik daripada supper. Lepas prep malam kita akan supper. So lepas supper kita akan balik dom lah. So malam tu kita orang decide untuk balik dom dan solat isyak dekat dom je. So masa tu aku tengah berjalan dengan aku punya kawan tadi ni, yang 3 orang ni, bersama dengan seorang lagi. So maksudnya masa tu kita orang 5 orang. Jadi kita orang tengah jalan nak balik dom. Dan sampai dekat dom, aku lupa nak cakap, dekat dom aku ni, dekat belah depan tu ada satu guard lah. Ada guard yang akan jaga pada waktu malam dan juga siang lah. Jadi siang guard lain, malam guard lain. Jadi guard ni kita panggil dia Pakcik Rabu lah. So pakcik ni dia panggil kita orang lah. Dia cakap, sini jap, pakcik ada benda lah nak tanya dengan korang. Lepas tu kita mau pergilah. Lagipun kita memang dah biasa dengan guard ni kan. Dah biasa borak dengan dia, selalu sembang dengan dia. So malam tu dia panggil lah. Dan kita mau pergi. Lepas tu sekejap lagi dia cakap, korang ada masa tak? Pakcik nak tanya ni. Cakap, ada. Okey, dekat meja guard ni biasanya akan ada satu visitor log tau. Ada buku untuk visitor. Buku ni biasanya akan diisi bila parents datang lah. So biasa parents datang jumpa anak-anak, akan isi dekat dalam visitor book tu untuk record guard lah. Jadi guard tu tiba-tiba buka visitor book tu, lepas tu tunjuk kat kita orang. So masa tu kita agak pelik lah kan. Sebab masa tu hari biasa ni mana ada parents datang tengok anak. Biasanya parents datang time weekend ataupun time ada cuti lama sikit lah. So guard tu buka buku and then dia tunjuk, dia tanya, korang kenal tak orang nama ni? So masa kita mau tengok lah. So dekat buku tu tulis nama Putri Sri Aryuna. Itu nama dia, Putri Sri Aryuna. So kita orang cakap lah, tak kenal lah, mana ada siapa nama ni kan. Lepas tu dia ketawa. Pakcik tu ketawa. Dia ketawa, lepas tu dia kata, okey lah, so memang betul lah korang tak kenal Lepas tu kita cakap tak kenal. Lepas tu kita cakap siapa ni kan. Lepas tu pakcik tu cakap, tadi masa kita orang pergi prep malam, perempuan ni, perempuan tuan kepada nama ni, dia datang sini. Lepas tu kita orang tanyalah, dia datang buat apa kan? Dia datang sini cari kau lah. Masa tu dia cakap kat aku, cari saya? Cakap, cari kau? Cari Alif, dia kata. Lepas tu aku cakap, biar betul cik, jangan main-main. Dia kata betul. Kau memang tak kenal dia kan? Lepas tu aku cakap lah, tak kenal pakcik, siapa ni? Mana ada budak student nama ni kan? Lagipun memang tak pernah dengar lah nama ni. Lepas tu dia ketawa. Dia kata habis lah kau. Dia masa tu dia macam nak ngusik aku lah. Lepas tu aku tanyalah dia, sebenarnya siapa ni kan? Lepas tu dia ketawa. Lepas tu dia kata, ni kau punya peminat lah ni. Tapi bahaya ni, dia cakap kan. So masa tu kawan-kawan aku semua dah pandang masing-masing lah. Sebab kan dia orang kan pernah nampak ada perempuan tengok aku masa tengah tidur. So lepas tu dia orang cakap dekat Pakcik Rabu tu lah. Dia kata, pakcik, sebenarnya kita memang dah pernah nampak ada perempuan malam-malam tengok Alif tidur. Lepas tu pakcik tu gelak, betul lah tu, dia lah. Lepas tu sekejap lagi kita orang cakap lah, aku tanya lah dekat dia kan, dekat pakcik tu, pakcik tak pernah nampak ke? Dia kata ada perasan juga. Dia kata tapi tak adalah perasan dia tengah tengok kau tidur. Dia kata tapi ada perasan lah dia lalu-lalu, kadang-kadang terbau, dia cakap kan. Lepas tu aku cakap bau macam mana? Dia kata bau wangi lah, bau macam bunga macam tu kan. Lepas tu aku cakap pakcik tak takut pula? Dia kata dah biasa dah jadi guard seumur hidup. Dia kata apa nak takut lagi kan. Lepas tu aku masa tu dah agak cuak lah. Yelah sebab ini perempuan ni dah lah kawan-kawan aku cakap dia tengok aku tidur malam-malam. Lepas tu ni pakcik ni cakap dia datang cari aku, siap tahu nama aku pula kan. So masa tu aku memang dah agak risau lah. Lepas tu aku tanyalah dekat pakcik tu, habis tu macam mana nak settle ni pakcik kan? Nanti dia kacau saya ke apa ke macam mana? Lepas tu pakcik tu cakap tak apa,
dia boleh settlekan. Cuma dia nak tanya aku dulu sama ada aku kenal ke tak. Sebab dia kata yalah, mana tahu sebenarnya aku kenal. Kalau aku kenal, dia tak adalah nak pandai-pandai deal ataupun nak pandai-pandai halau puteri ni lah daripada datang lagi. So aku cakap dengan dia, memang tak kenal kan pakcik, tolonglah saya buatlah sesuatu kan. Lepas tu dia kata tak apa, jangan risau, dia akan settlekan. Nanti dia akan talk dengan puteri ni supaya jangan kacau kita orang lagi lah. Jangan kacau aku ataupun jangan kacau sesiapa lah student dekat sini. So masa tu aku lega lah. Then beberapa hari lepas tu lah, pakcik tu panggil aku semula kan. Dia kata dia dah jumpa dah puteri tu. Wah. So aku cakap jumpa macam mana kan. Dia kata jumpa kat sini. Dia datang lagi sekali. Lepas tu aku tanya lah, dia datang masa bila? Masa korang prep juga. So dia datang masa kita orang tak ada lah. Cakap ya betul, masa korang tak ada. So pakcik Rabu cakap dengan aku, lepas ni jangan risau lagi dah. Dia dah janji dia takkan kacau korang lagi. Lepas tu aku cakap lah, dalam hati lah kan, hebat betul pakcik ni kan, dia boleh deal dengan benda tu macam tu je. Lepas tu aku tertanya-tanya, dan aku cakap lah, terima kasih banyak lah pakcik kan, sebab tolong saya. Cuma tertanya-tanya juga macam mana pakcik buat kan supaya dia setuju lah untuk tak ganggu aku lagi dan tak kacau kita orang lagi. Lepas tu dia kata adalah cara dia. Dia kata kalau dia dah minat sesuatu tu, kita kena alihkanlah minat dia ke lain. Nanti dia akan setujulah. Bukan halau macam tu je, bukan halau kosong, pakcik cakap kan. So aku masa tu pun okey lah, malah nak tanya banyak. Yang penting lepas tu tak kena kacau lagi lah. So lepas pada tu memang betul lah, kawan-kawan aku pun cakap tak ada lagi lah nampak benda pelik-pelik. Lagipun aku sebenarnya lepas kawan-kawan aku dah cerita pasal yang diorang nampak perempuan tengok aku tidur tu, malam-malam aku dah mula tutup langsir. Aku tutup langsir, tutup tingkap. Sebab aku pun risau juga, tiba-tiba dia capai ke kan, usik aku terkejut lagi. So lepas-lepas tu memang dah tak ada gangguan lagi lah daripada perempuan ni. Okey, cerita seterusnya berlaku dekat dorm yang sama masa aku form 3 juga. Okey, so kita orang ni, mungkin aku pernah ada cakap dalam video sebelum ni, ataupun mungkin aku ada terlupa nak cakap, aku pun tak ingat. Tapi aku sewaktu bersekolah dekat sini, aku ni main rugby. Maksudnya aku ni pasukan rugby untuk sekolah aku lah, dan juga negeri Melaka. Jadi sebenarnya minat aku ni lebih kepada bola sepak. So masa aku sekolah rendah, aku main bola. Tapi sekolah aku ni dia tak berapa titik beratkan bola lah. Kita orang tak ada tim bola pun. Tapi kita orang ada padang bola. Padang bola tu lebih kepada untuk beriadah dan juga main bola saja-saja, ataupun buat tournament sesama kita orang lah, sesama dalam sekolah tu sendiri. Jadi bukan aku seorang je macam tu, kawan-kawan aku pun ramai. Sebab kita ni biasa masa sekolah rendah ke main bola. Jadi bila masuk sekolah menengah ni, tiba-tiba main rugby, minat bola tu masih ada lah. Jadi apa yang kita orang buat? Satu hari tu, hari biasa lah ni, bukan weekend, maksudnya weekdays. Lepas kita orang habis training rugby, so kita pun balik dorm lah macam biasa. So macam aku cakap tadi, dekat depan dorm kita orang, ataupun dekat depan sebelah tepi sikit tu, ada parking lot, kawasan parking untuk cikgu dan juga untuk parents datang jumpa anak-anak. Jadi apa kita orang buat? Bila kita orang balik daripada main rugby ni, selalunya kita orang akan main bola dekat situ tau, sementara ada masa lah. Sebelum nak mandi, sebelum nak bersiap untuk dinner, maghrib dan juga prep, biasanya kalau ada kesempatan lagi, ada cukup masa, kita akan main bola sekejap kat situ lah. Dalam 5-6 orang lah macam tu. Tengoklah siapa yang nak join. Jadi biasa kita main pasing-pasing, tak pun main monyet kan, siapa yang tahu main monyet. Ataupun kadang-kadang kita main street soccer lah. Sekejap je, dalam 20-30 minit pun jadilah untuk lepas gian. Jadi hari tu kita main macam ala-ala street soccer lah, yang mana kita letak kasut, and then kasut tu kira jadi gol kecil lah. So kita main 3 lawan 3. So tengah main-main ni, and then rebut-rebut bola, tersepak ke seberang jalan. So aku lupa nak cakap tadi kan. So sebelah parking lot tu, of course lah jalan besar kan, jalan besar yang untuk masuk ke parking ni tadi. So di sebalik jalan besar tu, maksudnya okey ni dorm, lepas dorm parking, lepas parking tu jalan besar untuk masuk parking tu. So lepas jalan besar tu ada satu longkang, dan selepas longkang tu, itu adalah hutan. Selepas longkang tu hutan. Dan di sebalik hutan-hutan tu semua, kalau contohlah kan, kalau contoh kau redah hutan tu, nanti kau akan tembus ke Lebuh Raya Plus, Utara Selatan. So macam video aku pernah cakap sebelum ni, yang pernah ada budak yang sesat dalam hutan-hutan tu, inilah ada hutan dia, yang propel jumpa dia sesat tu. Okay?
So petang tu kita tengah main bola, tengah rebut-rebut, tiba-tiba tersepak kuat sikit lah. Tersepak kuat sikit, lepas daripada jalan besar, masuk dalam longkang. So jadi kawan aku seorang ni, dia pergi ambil lah. Kan, dia pun jalan-jalan, lintas jalan, masuk dalam longkang. Longkang tu dalam juga. Kalau masuk dalam tu, mungkin dalam pakat bahu macam tu lah. Sebab kita memang biasa masuk dalam longkang tu. Siapa budak-budak form 4 dulu kan, ambil biologi, mesti korang ada kena operate katak, betul tak? Jadi dulu aku dengan kawan-kawan aku ni, kita ni suka bila budak-budak form 4 nak kena ambil bio. So budak-budak perempuan ni kan, dia orang geli kan, ataupun tak tahu nak dapat katak kat mana. So biasa kita orang jual lah, seko RM5 ke RM2 ke, tengok lah. Jadi kita ni selalu lah malam-malam kita pergi cari katak. Jadi kita dah biasa masuk longkang tu. Bukan longkang tu je lah, longkang-longkang lain pun. So biasa kalau masuk dalam tu, lebih kurang dalam parat-parat bahu juga lah dalam longkang tu. So member aku ni pun masuk lah dalam tu, ambil bola, keluarkan. Jadi bila dia dah keluarkan bola tu, dia jalan menuju ke kita orang. Kita orang pun tengok lah dekat dia kan. So masa kita orang tengok dekat dia tu, belakang dia belum lintas jalan lagi tau masa ni. Dia baru keluar dari longkang. Dia belum lintas jalan besar tu. Belakang dia, dekat celah-celah pokok tu, ada seorang perempuan. Meremang lah aku punya bulu tengkuk ni nak cerita. Okey, ada seorang perempuan. Yang ini bukan puteri tadi. Bukan puteri tadi. Sebab puteri tadi tu dia berpakaian kemas. Maknanya kalau kau tengok dia semenggah lah. Macam orang normal lah. Terurus. And then pakai baju ala-ala tradisional. Pakcik Rabu pun cakap benda yang sama. Dia macam pakai baju ala-ala tradisional, rambut panjang lurus, bau wangi. Tapi perempuan ni yang kita nampak dekat celah-celah pokok ni, ni tak. Ini tak. Ini kalau korang nak panggil, biasanya akak cantik lah kita panggil. Akak cantik kalau korang faham. So tiba-tiba ada satu perempuan, dia macam berpakaian kain putih macam tu. Lepas tu rambut panjang, kusut masai. Muka tak nampak sebab dia punya rambut tu macam jatuh ke depan. Rambut dia macam jatuh ke depan, menutupi muka dia. Ni siang Ni siang, bukan malam. Ni siang ni, petang-petang. Lebih kurang dalam pukul 6.45 macam tu lah. Belum gelap lagi, terang lagi. So masa siang-siang hari, kita nampak clear ada seorang perempuan, rambut panjang, kusut masai, jatuh ke depan lah rambut dia. Baju, bukan baju lah, macam berpakaian kain putih macam tu, yang agak tak tahulah nak cakap macam mana rupa dia. Sebab kita pun tak tengok, tak nampak clear kan. Bukan tak tengok, kita memang tengok habis, cuma tak nampak clear kan. So dia tengah berdiri dekat celah-celah pokok tu, pandang dekat kawan aku. So bila kita orang semua ni nampak, kita orang cakap lah dekat member kita orang ni kan, cakap jangan pandang belakang, jalan slow-slow tapi jangan pandang belakang. Lepas tu member aku ni macam yang tengah bawa bola ni pun cakap, kenapa jangan pandang belakang, jalan je kita cakap kan. So member aku ni pun jalan. Kita cakap jalan perlahan-lahan, jangan buat benda terkejut kan. So bila dia jalan, kita orang pun tengok lah dekat kawan aku ni kan, jalan-jalan, dia pun lintas slow-slow, dia lintas. Bila dia lintas jalan, tiba-tiba benda tu menjelma betul-betul dekat belakang dia. Maksudnya benda ni tadi kan dia dekat seberang jalan, dekat dalam pokok-pokok tu kan. So bila member aku lintas jalan ni, benda tu betul-betul dekat belakang dia. Dia macam hilang, lepas tu menjelma semula dekat belakang kawan aku ni. Ni siang hari ni. Lepas tu bila dia dah menjelma betul-betul kat belakang kawan aku ni, mungkin kawan aku ni dia macam dapat rasa tau. Yelah, sebab benda tu kan macam dah betul-betul ada kat belakang. So dia macam dapat rasa, dia toleh belakang, dia nampak benda tu, dia baling bola, lari. Kita orang ni pun apa lagi, semua lagi kan, kita semua lari pergi dekat meja guard. Lepas tu masuk pakcik tu ada, pakcik Rabu tu kan, dia ada kat situ. Lepas tu tanyalah, kenapa korang ni, kenapa tiba-tiba lari ni, dia cakap kan. Lepas tu cakap lah, pakcik, ada akak cantik, kita cakap kan. Masa tu kita tak sebut lah akak cantik, kita sebut nama betul dia lah kan, Cik Pon kan. Kita cakap ada ni akak cantik dekat tempat parking tu. Tadi dia dekat celah-celah hutan, tiba dia datang kat tempat parking. Kita cakap kan, tolong pakcik, kita cakap kan. Lepas tu dia kata, aduh korang ni, betul ke? Cakap betul. Lepas tu sekejap lagi dia bangun lah, dia ambil dia punya cota. Lepas tu dia bangun, dia pun jalan. Kita pun jalan belakang dia. Dan kita jalan belakang dia, pergi kat parking lot tu memang dah tak ada lah. Masa tu dah tak ada lah. Pergi dekat parking lot tu dah memang kosong. Lepas tu kita pun berdiri lah dekat parking lot tu, dan kita cerita semula lah dekat pakcik tu kan, apa yang kita nampak apa semua. Lepas tu dia kata, kalau korang nampak dekat celah-celah pokok tu, itu memang betul dia lah tu. Sebab dia kata tu memang tempat dia. Cuma selama ni dia tak adalah pula sampai lintas jalan. Lepas tu kita cakap lah, jadi pakcik biasa nampak lah. Dia kata, biasa dah.
dia kata kan. Jadi start pada tu kita orang masih main juga bola dekat tempat parking tu. Cuma yalah, kadang-kadang mata ni tertoleh jugalah kat situ kan, nak tengok kod-kod dia muncul. Tapi lepas-lepas tu tak ada muncul lah. Dan Pakcik Rabu kata biasa dia tak muncul siang hari. Tak tahu kenapa hari tu dia muncul siang-siang hari. Mungkin mood dia masa tu nak mengusik kita orang lah kan. Jadi dia muncul siang-siang hari. Biasa Pakcik kata malam-malam memang ada. Bila Pakcik tengah jalan-jalan, toleh ke sana tu akan nampak lah dia punya terlibat dekat situ. Tu kisah Kak Cantik dekat dom aku. Bukan dom lah, dekat area dom aku. Okay, so cerita seterusnya ni, kali ni cerita ni berlaku dekat sick bay. So sekolah aku ni dia ada satu sick bay lah, untuk bila kita tak sihat kan, student yang tak sihat, demam, sakit mata, apa-apa je lah yang tak berapa kronik kan. Kalau kronik tu biasa masuk hospital lah kan. So bila ada masalah kesihatan, kita akan masuk sick bay dan tidur di sana. Jadi sekolah aku ni ada satu matron. Matron ni dia macam nurse lah, kita panggil matron. So dia nurse yang akan monitor budak-budak yang sakit dekat sick bay. Jadi malam tu kebetulan aku ni demam kan. Aku demam panas lah, bukan demam biasa-biasa. Demam and then sesama, batuk, sakit tekak semua komplit lah. Jadi siang tu dah pergi klinik. Jadi malam tu dah memang layak lah untuk aku tidur dekat sick bay kan. So cuma nasib aku agak baik. Sebab kadang-kadang kalau nasib kau tak baik, kau seorang je sakit, kau je lah tidur kat sick bay tu. So malam tu nasib aku agak baik. Dah memang ada dah budak dekat sick bay. Maksudnya dah ada seorang yang tak sihat juga. Masa tu budak tu aku punya junior lah. Jadi malam tu aku baru first night lah. Baru first night nak masuk. Budak tu mungkin dah malam kedua ke ketiga, aku dah tak ingat. Tapi dia dah memang ada. Jadi malam tu lepas prep, aku pergi jumpa matron ni, nurse kita orang ni. Jumpa matron untuk check, and then nurse akan bagi ubat dan sebagainya. And then aku pun ditempatkan lah dalam sick bay tu tadi kan. Jadi aku kena pakai baju sick bay dan tidur lah. Pilih lah katil mana nak tidur dan tidur. Dalam sick bay tu ada lebih kurang 8 katil. So pilih je lah mana-mana yang rasa nak tidur. Jadi aku pilih katil yang dekat dengan pintu. Tapi bukan yang pertama, yang kedua. Jadi maknanya daripada pintu masuk sick bay tu ada satu katil kosong, lepas tu katil aku. Budak yang lagi seorang ni dia depan katil aku. Berdepan dengan aku lah. Jadi akak nurse ni, aku tak nak sebut lah nama dia kan. So akak nurse ni dia cakap lah, sebelum dia nak balik rumah tu, dia cakap, okay Alif, dalam lebih kurang pukul 3 macam tu, 3-4 pagi, akak akan datang balik. Akak akan datang balik untuk check awak punya temperature dan bagi ubat. So aku cakap, okey lah, pukul 3-4 pagi mungkin saya tengah tidur lah kak. Dia kata tak apa, nanti akak kejut. Tu aku pun okey lah. So aku pun memang demam malam tu. Memang demam, rasa kepala semua berat. Memang tak selesa lah. Jadi aku pun masa tu tak fikir banyak. Tak kisah pun kena duduk kat sick bay tu, sebab aku memang nak tidur je kan. Jadi lepas akak tu dah balik, aku pun duduk-duduk. Dah lepas makan ubat tu pun buat ngantuk kan. Dan aku pun tertidur. Jadi sick bay ni tutup lampu lah. Cuma koridor luar tu ada lampu lah kan. So bila aku dah tidur, and then tiba-tiba aku terjaga kan. Bila aku terjaga ni, aku macam terjaga sendiri lah. Terjaga dengan dalam keadaan yang agak terkejut. So bila aku terjaga, aku pun toleh lah ke arah pintu tau. So bila aku toleh kat pintu, masa ni mata aku agak kabur tau. Dia tak berapa clear Mata aku agak kabur. So bila aku toleh kat pintu tu, aku nampak pintu tu terbuka kan. Pintu tu terbuka, and then ada seorang perempuan berpakaian macam nurse. Lebih kurang sama macam aku punya nurse tu, macam aku punya matron tu. Cuma bezanya adalah dia free hair. Bermaknanya dia tidak memakai tudung ataupun hijab. Aku punya nurse dekat sekolah aku ni ada satu je, akak tu je. Dia ni bertudung kan. Jadi masa tu aku tak berapa nampak muka tau. Sebab macam aku cakap tadi lah, aku dengan makan ubat, lepas tu aku dengan demam je kan. Aku ni tak berapa clear sangat pandangan aku, walaupun dia sebenarnya tak jauh mana pun daripada aku. Sebab pintu, and then katil kosong satu, lepas tu katil aku, tak jauh mana pun. So aku tengok kan, aku cakap tapi aku nampak lah, boleh nampak lah dia punya rambut kan. So aku cakap siap bila akak ni free hair pula. So aku fikir entah pukul 3-4 pagi dia malah nak bersiap kot kan. Mungkin lah sebab tu lah dia tak pakai tudung lah kot kan. Sebab semata-mata datang tengok aku je, nak bagi makan ubat. And then aku pusing, aku nak tengok budak tadi yang depan aku tu lah. So aku pusing, aku tengok budak depan aku tu pun dia tengah tidur. So bila aku toleh balik dekat pintu tu sebenarnya tertutup. Pintu tu sebenarnya tertutup. And aku tak dengar pun apa-apa bunyi pintu ditutup.
Biasanya sebab tu pintu kayu kan, bila ditutup tu kita akan dengar lah bunyi pintu tu tertutup. Tapi ni tak ada. So aku pun pelik lah. Tadi aku tengok pintu tu terbuka, lepas tu ada akak nurse diri depan pintu. Ni tiba-tiba dah tertutup. So masa tu aku macam blur lah kan. Ke ni efek ubat aku sampai hallucinate kan. So tak sampai berapa saat lepas tu, tiba-tiba pintu tu terbuka. Pintu tu terbuka and then nurse aku yang betul ni, akak tu yang betul, nurse yang betul masuk, dia terus buka lampu sick bay. Dia buka semua lampu, lepas tu dia masuk, dia kata, Alif tak tidur Lepas tu aku pun cakap lah, saya terjaga kak, sebab tadi akak datang kan. Lepas tu dia senyap, dia kata, Alif larat bangun. Aku cakap larat. Lepas tu dia kata, bangun. Lepas tu aku pun bangun lah. Aku bangun, duduk kan slow-slow. Lepas tu dia pergi dekat budak yang depan aku tu, junior aku tu pun dia kejut. Dia kejut-kejut, lepas tu budak tu dah bangun. Dan dia kata, larat kan, semua larat nak jalan kan. Dia cakap larat, jom pergi bilik akak kat sebelah, dia kata kan. So kita pun okey lah. Dan kita orang bertiga ni, sekali dengan budak ni pun berjalan lah pergi ke bilik akak ni. So sebelah sick bay tu bilik nurse lah, bilik untuk dia check kita orang ni semua. So masa tu aku pun agak terfikir-fikir juga, sebab cara dia macam agak tergesa-gesa kan. Macam agak cemas lah. So aku macam, kenapa kan akak ni, tapi tak apalah, follow je lah. So bila dah masuk dalam bilik dia, dalam bilik nurse akak ni, dan kita orang duduk, lepas tu dia kata, okey tak apa, biar akak check sorang-sorang dulu So akak check Alif dulu. So dia pun ambil lah aku punya suhu, ambil aku punya blood pressure, apa semua check. Okey, lepas tu dia kata, okey masih demam sikit lagi. Lepas tu dia readykan aku punya ubat, and then dia suruh aku makan ubat lah. Lepas tu dia check yang budak lagi seorang ni lah kan. So sementara dia tengah check budak lagi seorang ni pun, aku pun makan lah ubat yang dia suruh ni semua kan. And then lepas dah settle, lepas tu dia cakap kita orang, dia kata, ada apa lagi tak barang dekat dalam sick bay? So kita orang cakap lah, ada baju salin lah kan, baju salin dengan ada 2-3 sikit lagi lah barang. Lepas tu dia kata, okey jom kita pergi ambil barang. Lepas tu korang semua balik tidur kat dom je lah. Balik tidur kat dom. So aku masa tu dah mula rasa pelik lah, kenapa tiba-tiba dia suruh balik tidur kat dom. Sebab biasanya yelah macam aku cakap lah, kena tidur kat sick bay kan. Dah lah masuk pukul 4 pagi. So kita pun macam okey lah kak. So pergi sebelah ambil barang. Lepas tu akak tu pun tutup lampu apa semua. Lepas tu dia turun sama-sama dengan kita orang. Kan dia turun sama-sama dengan kita orang. Lepas tu dia cakap, Alif, dia kata dengan budak seorang lagi ni, boleh tak teman akak pergi kat kereta? Lepas tu aku cakap boleh. Lepas saya teman akak pergi kat kereta, lepas tu korang balik dom, tidur dekat dom Lepas tu besok datang balik jumpa akak, tak payah pergi kelas. So kita pun macam okey. Dan kita pun jalan je lah. Jalan sampai kat kereta akak tu, dekat tepi tu ada tempat parking dia kan. Sampai kat kereta dia, and then kita pun wish lah good night, bagi salam apa semua. Dan kita berdua pun balik lah dom masing-masing. So masa ni aku form 3 lah. So aku balik blok E, budak yang seorang lagi ni, junior aku ni, balik blok C. Dan masa tu kita pun dah makan ubat, mamai-mamai, balik dom, tidur lah kan, dah tidur. Dan besok tu bangun, tak pergi kelas lah, terus pergi ke bilik akak ni tadi, besok pagi tu. So besok pagi tu bila aku sampai dekat bilik nurse ni, masa tu aku seorang lah kan, budak tu belum datang lagi. Dan aku pun masuk duduk. Lepas tu dia pun check aku macam biasa. Sambil check tu dia cakap, nak tahu tak kenapa akak minta korang balik semalam daripada sick bay? Kira tak, supaya tak continue tidur kat sick bay lah. Lepas tu aku cakap lah, ada benda pelik ke kak? Aku tanya. Lepas tu dia kata, macam mana tahu? Lepas tu masa tu aku dah tahulah, ini mesti yang aku nampak tu. Lepas tu aku cakap lah dekat akak tu, aku cakap sebenarnya macam saya cakap kat akak lah kan, masa akak datang tu, akak kan tengok saya tak tidur. Yelah tu lah, tu akak pelik kenapa kamu tak tidur. Lepas tu aku cakap lah, saya bukan tak tidur, saya terjaga. Masa saya terjaga tu, saya nampak akak tengah berdiri depan pintu. Bukan akak lah, saya nampak macam akak tapi tak pakai tudung. Pakai baju macam akak, aku cakap kan. Lepas tu dia cakap, so maksudnya Alif nampak lah. Tu aku cakap, ya saya nampak. Lepas tu bila saya toleh balik, tengok dia dah tak ada, pintu pun tertutup balik. Rupa-rupanya akak ni, masa dia tengah jalan kan bila dia naik tangga, sick bay ni kat atas tau. So bila dia naik tangga, dia jalan kat koridor tu, sebenarnya dia pun nampak perempuan tu tengah diri dekat depan pintu sick bay tu. Oi, meremang lah berumur aku bila ingat balik. So sebenarnya dia pun nampak. Jadi apa dia buat, dia stay dekat situ tau, dia tak jalan. Maksudnya dia berdiri dekat koridor tu macam terpaku lah. And then after few second lah kot, berapa second ataupun almost 1 minit tu, tiba-tiba benda tu kan hilang. So bila benda tu hilang, baru dia beranikan diri untuk datang kat kita orang. Tapi kau boleh bayang tak,
betapa clearnya lah akak tu nampak. Sebab koridor kita tu ada lampu. Koridor tu ada lampu. Dalam seat B tu yang lampu tutup. Jadi dia nampak benda tu clear berdiri kat depan. So bila benda tu dah tak ada, akak tu cakap dia pun slow-slow jalan, beranikan diri lah sebab dia tahu kita orang ada kat dalam tu. Dan bila dia dah sampai kita orang, sebab tu lah dia cakap suruh kita orang balik, kan check kita orang bagi makan ubat semua, dia suruh kita orang balik. Sebab apa? Dia takut, yelah kalau kita orang teruskan tidur dekat situ, takut kita orang pula yang terganggu lah, ataupun kena gangguan yang lebih teruk daripada tu. Okay, jadi itulah antara cerita-cerita seram dan juga pengalaman aku lah dekat sekolah aku, kat sekolah asrama aku, tentang benda-benda seram dan juga benda-benda yang kena-mengena dengan hantu ataupun paranormal ni lah dekat sekolah aku. Okay. Jadi untuk video seterusnya, aku akan ceritakan tentang kisah seram di suatu tempat yang menarik. Jadi kalau korang nak tahu apakah video seterusnya, stay tune dan follow, subscribe dan like video ni. Jangan lupa tekan loceng untuk dapat notification. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.